Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Humaira Izzati, TV Sangga, TPBSS SK Langgar. Hari ini SK Langgar telah mengadakan majlis pelantikan pemimpin tunas. Untuk laporan, jom ikuti kami. Untuk menjadi seorang pemimpin, dia mesti mempunyai ilmu-ilmu yang cukup. Dia mempunyai sesuatu yang boleh digunakan untuk memimpin. Sebagai pemimpin tunas, anak-anak perlulah menjadi contoh terbaik kepada rakan-rakan, mematuhi peraturan sekolah, bersikap adil dan bertimbang rasa, serta sentiasa membantu guru dan rakan tanpa mengharapkan pujian. Ingatlah, kepimpinan bermula dengan memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Saya amat berharap pelantikan ini dapat melahirkan barisan pemimpin muda yang berani, berdisiplin dan berintegriti. Kepimpinan yang dibentuk sejak awal inilah yang akan menjadi aras kepada kepimpinan yang lebih besar pada masa hadapan, sama ada di sekolah menengah, universiti maupun dalam kehidupan masyarakat kelak. Kepada murid-murid yang dipilih, saya ucapkan syabas dan tahniah. Jadilah pemimpin yang dihormati dan disegani, dan pimpinlah sahabat atau rakan-rakan kita ke arah kebaikan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, ingin saya mengingatkan kepada semua pemimpin tunas agar menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan kesungguhan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Amanah dijunjung, tugas disanjung. Pemimpin sejati bukan mencari sanjungan, tetapi berkhidmat dengan penuh pengorbanan. Akhir kata, dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Tunas Sekolah Langgar tahun 2026. Boleh puan kongsikan apa sebenarnya peranan polis penghubung dengan pihak sekolah? Pegawai penghubungan sekolah ni, dia sebenarnya kolaborasi antara PDRM dengan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk dia lebih kurang menjadi mata ataupun telinga. Contohnya sekiranya ada apa-apa berlaku di sekolah berkaitan dengan disiplin ataupun salah laku pelajar lah, termasuk juga guru-guru. Jadi boleh maklum melalui PPS ataupun kita ada pembantu melalui PPS dalam kita membantu mencegah ataupun mengurangkan dia punya salah laku itulah, ataupun kita panggil, kita titik beratkan disiplin di sekolah pelajar-pelajar. Maknanya kita tak bergantung sangat kepada guru-guru, tapi dalam masa yang sama kita perlukan bantuan PDRM ke arah membentuk disiplin di sekolah.
Puan, pada pertanyaan kenapa penting murid dilatih sebagai pemimpin cilik? Okey, murid-murid sekolah ni memang sangat penting untuk dilantik sebagai pemimpin cilik ataupun tunas di mana-mana sekolah pun. Sekolah rendah, sekolah menengah, di peringkat universiti sekalipun, dia sebagai wakil pemimpin ataupun wakil pelajar untuk membantu rakan-rakan sebaya kan, yang sentiasa ada ataupun dalam masa yang sama memberikan tauladan ataupun menjadi kawan yang baik lah dalam membentuk sosial, disiplin, akhlak kita sama-sama lah ke arah kebaikan. Puan, apakah ciri-ciri pemimpin muda yang baik dari sudut disiplin dan sahsiah pada pandangan Puan? Dia mestilah berakhlak. Yang paling penting dia ada disiplin. Kita nak pimpin orang lain, kita kena pimpin diri kita. Kita kena bentuk diri kita dulu. Akhlak, integriti, ada disiplin kan. Jangan bila cikgu tegur kita, kita buat salah. Tiba-tiba kita nak tegur orang. Itu tak boleh lah. Tak sesuai lah jadi pemimpin kan. Bila kita nak tegur orang, kita ubah, kita tegur diri kita dulu. Apa pesanan Puan kepada pemimpin cilik yang baru dilantik? Pesanan saya pada anak-anak pemimpin yang dilantik, terutamanya di sekolah langgar ni, jadilah seorang pemimpin yang berakhlak mulia, berdisiplin dan juga beradab, sama ada dengan cikgu ataupun dengan pelajar-pelajar lah. Satu lagi yang penting, walaupun kita ni dah diangkat sebagai pemimpin, tapi kita kena hormat kawan-kawan kita yang lain. Tak kira lah adik-adik ke, kakak-kakak ke, abang-abang ke, muda ataupun yang tua daripada kita. Yang paling penting, kena jaga adab dan hormat pada guru-guru. Itu yang penting. Jaga akhlak kita, insya-Allah Allah akan jaga kita. Pemimpin tunas adalah harapan negara. Sehingga jumpa lagi di episod lain. Bye-bye.